Ada orang bila nampak property tu status freehold je terus rasa minat. Tapi bila nampak leasehold macam tak berkenan. Sebenarnya property ni kita tak boleh simply judge based on status dia tu freehold atau leasehold. Ada benda lain yang kau kena tengok juga. Aku buat video ni sebab aku tahu ada orang yang cancel nak beli property hanya kerana status leasehold. Walaupun unit tu harga okey dengan bajet dia. Location pun cantik. Lepas beberapa tahun, harga property yang dia cancel tu naik. Lepas tu menyesal. So aku akan tunjuk apa 3 benda yang korang kena check untuk tolong korang decide nak beli property yang mana satu. Freehold atau leasehold. Yang pertama, tujuan kau beli untuk apa? Kalau untuk duduk sendiri long term atau buat duduk dengan family atau kau memang nak simpan aset lama-lama, then kau boleh consider freehold. Tapi kalau kau lebih kepada nak buat positive cash flow dengan bagi sewa ke orang, property yang leasehold pun kau boleh consider. Sebab property leasehold dengan demand sewa yang tinggi jauh lebih bagus dari property freehold yang tak ada atau kurang demand. Sebab nanti nak cari penyewa pun susah. So kena clear, kau nak beli property sebab apa? Yang kedua, check location. Kalau property tu dekat dengan tempat kerja macam kawasan industri ke, akses untuk certain highway tu senang ke, ada public transport macam LRT, MRT, dekat dengan apa-apa point of interest, property tu status leasehold pun okey. Sebab orang nak convenience. Benda-benda yang memudahkan kehidupan seharian. Kalau kau plan nak sewakan, ada demand. Atau kalau kau plan nak jual, maybe lebih cepat terjual. Compare dengan kalau kau beli property tu semata-mata sebab dia freehold, tapi nak sewakan atau jual semula tu susah sebab location tak bagus. Baik tak payah. Yang ketiga, berapa beza harga antara property freehold dengan leasehold tu? Kalau freehold tu harga per square feet dia lagi mahal sampai 500 lebih, padahal location dia lebih kurang je, kau kena fikir balik, berbaloi ke? Sebab benda ni akan efek kau punya installment jadi lagi tinggi. DSR pun naik. Cash flow pun mungkin tak cantik. Leasehold ni, kalau harga per square feet dia lagi murah, installment dia pun jadi lagi rendah. Kau punya profit, kalau buat sewa lagi banyak. Tapi kalau beza harga per square feet antara dua tu tak banyak, lepas tu kau memang plan nak pegang lama property tu, maybe kau boleh consider freehold. Idea dia kat sini, kau bukan decide based on status freehold atau leasehold semata-mata. Tapi kau tengok, apa benefit yang kau akan dapat. So ingat, untuk decide beli property freehold atau leasehold, check dulu apa tujuan sebenar kau beli. Check dia punya location, lepas tu check beza harga per square feet dia. Jangan terus buat decision untuk beli atau reject. Kalau kau nak second opinion, tekan link kat description dan WhatsApp je aku terus. Kat situ pun ada link untuk view aku punya Johor Project Cheat Sheet. Dokumen ni kau boleh pakai untuk survey dan compare projek-projek kat JB dan area sekitar dia. Next, aku ada video comparison pasal property new launch dengan subsale. Klik video tu dan tengok sekarang.